pelajar lelaki-lelaki dari asrama lelaki-lelaki. Ya, mereka bergerak menuju ke blok L lah. Sebab di sana air tak ada, dia orang akan pergi bersiapkan diri untuk peperiksaan pada hari ini. Penuh sejarah pada tahun ini SPM. Mereka bergerak, calon-calon SPM bergerak naik ke blok L ni. Di sana ada bekalan air untuk mereka mandi dan mempersiapkan diri. Okey. Ini Dewan Periksa Al-Ma'ad, Dewan Al-Bukhari, Dewan Peperiksaan SPM, tapi ayat dah naik tenggelam. Kita telah ubah Dewan ini ke tingkat 3. Tu dia. Tu dia. Ayat. Tu tenggelam. Jadi inilah suasana di dalam. Kita tengok pula suasana di luar sana. Tu dia macam mana nak jawab peperiksaan. Kat lutut, kat dengan lutut pelajar ni. Tu. Di luar sana pun tu penuh, dikelilingi oleh air. Sebab itu kita berpindah ke tingkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okey, pengumuman ini untuk kita war-warkan kepada ibu bapa calon SPM 2025 yang sedang menduduki peperiksaan SPM di SMA Al-Ma'ad. Untuk sebagaimana yang tuan-tuan ibu bapa ketahui bahawa SMA Al-Ma'ad sebagaimana yang tuan-tuan nampak ni lah, masih lagi dalam keadaan sampai parah lutut ni. Kalau tidaknya lepas ni dekat dengan parah pinggang. Okey, dia dah sesuruk dah. Jadi kalau kita lihat keadaan ini amat tidak selesa untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan menduduki SPM di sini. Maka kita telah pun berbincang, kita akan membawa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang mana mereka ini akan dibawa ke sementara ke asrama SMK Datuk Syekh Ahmad. Kemudian pusat peperiksaannya pun, tempat periksa pun akan bertukar di Dewan Matrikulasi. Jadi supaya tuan-tuan tidak tertanya-tanya dan maklumat ini dapat disampaikan kepada ibu bapa supaya tuan-tuan rasa tenang. Dan kita tengok petugas-petugas pun memang ramai. Guru-guru memang turun ramai memberi sokongan, termasuk juga PIBG yang turun memberi sokongan untuk menjadikan SPM pada tahun ini berjalan lancar dan capai target, iaitu yang telah kita target 3.05 insya-Allah, malah lebih daripada itu.
Ni penyelamat polis sekolah. Sekali naik boleh berapa orang? 15 orang dah. 18. Okey, ada 2 trik lagi nak pergi ambil. Akan ambil lagi di asrama tu. Kita usaha sendirilah sebab truk tak mencukupi. Jadi kita usaha dalaman sekolah, bantuan sukarela. Lepas pergi ambil dua kali ambil lagi. SPM pada tahun ini menghadapi satu cabaran yang besar di saat anak-anak SPM membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Di saat anak-anak SPM membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan, anak-anak SMA Al-Ma'ad telah diuji dengan bencana banjir yang tak terduga. Namun begitu, di sebalik ujian, cikgu nampak masih ada keyakinan, kekuatan dan semangat juang yang tinggi daripada anak-anak SPM sekalian. Dan cikgu rasa sangat bangga dengan apa jua ujian yang datang pada kamu boleh menempuh dengan baik dan terus melangkah ke Dewan Peperiksaan dalam keadaan yang berkeyakinan tinggi. Bermula dengan pusat peperiksaan di sekolah, kita bertukar pusat peperiksaan ke matrikulasi Arau selama seminggu dan balik semula ke sekolah kita di peperiksaan sebenar, pusat peperiksaan sebenar. Dan walaupun kamu berada dalam keadaan keletihan, tetapi kamu masih lagi menunjukkan semangat juang dan untuk menghabiskan perjalanan SPM pada tahun ini dengan penuh keyakinan. Okay, saya dan guru saya selaku Metro Sofa 5 dan guru-guru yang lain juga mendoakan agar anak-anak SPM pada tahun ini meneruskan perjuangan sehingga ke hari terakhir peperiksaan kita pada 23 Disember 2025, iaitu dengan kertas LAM. Dan cikgu sangat yakin kamu masih lagi mempunyai potensi yang sangat besar untuk berjaya pada masa hadapan. Dan itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeruk. Dia belas jeruk. Ya, Bitaufik wan Najah.